Ni kenapa ni termenung je dekat tangga ni? Dah malam-malam ni kan? Mak, tak boleh tidur lah, Mak. Selalunya orang yang tak boleh tidur tu pasal memikirkan seseorang. Pia tengah fikir siapa tu? Muklis ya? Mak, kenapa kita ada perasaan cemburu? Biasalah tu, Pia. Bila kita ada perasaan sayang pada seseorang tu, maka timbullah perasaan cemburu juga. Mak tahu kan, Abang Chris pergi KL cari Seri. Yelah, tadi ayah Pia ada cakap dengan Mak. Kenapa ni? Pia rasa cemburu ke si Muklis tu cari Seri? Pia rasa Muklis pergi cari Seri tu sebab Muklis cintakan Seri. Begitu? Entahlah, Mak. Pia tak pandai nak baca hati orang. Dah menjadi kebiasaan dalam hidup kita ni, Pia. Kalau kita sayangkan seseorang, maka ada jugalah perasaan cemburu tu datang. Tapi kalau terlalu sangat banyak cemburu tu, nanti tak elok, akan merosakkan diri kita juga. Mak percaya Muklis tu pergi mencari Seri tu bukan sebab dia cinta ke, sayang ke pada Seri, tapi atas dasar rasa tanggungjawab. Dah lah tu. Tak elok tu nak menaruh syak sangka pada orang yang buruk macam tu. Tak baik, Tuhan marah. Dah lah, mari kita tidur. Apa yang tutup tingkap, Mak tu. Jom, nyamuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muklis, siapa kau? Anak Majah. Majah? Kenapa kau menyamar jadi aku? Tak masuk akal lah orang kaya macam kau ni nakkan orang tua yang tak ada apa-apa nak jadikan ibu. Macam ni lah, aku pendekkan semua cerita ni. Aku sakit dan aku akan mati tak lama lagi. Jadi apa kena-mena kau dengan mak aku? Daripada aku kecil, Muklis, aku tak pernah dapat kasih sayang seorang ibu. Tapi kenapa mak aku, Haikal? Aku pun tak tahu nak cakap macam mana dengan kau. Aku pun tak tahu kenapa aku boleh pilih mak kau. Tapi ini semua kerja Tuhan lah, Muklis. Aku rasa baik kita tak payah langsung nak tikaikan kerja dia. Tapi aku minta maaf, memang aku tak boleh jumpa dia. Kenapa? Kau tahu tak, selama 25 tahun ni aku disisirkan. Kalau dia betul sayangkan aku, dia takkan biarkan aku, Haikal. Dia takkan serahkan aku pada ayah yang tak pernah jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Ayah yang hidup dia siang malam hanya untuk berjudi. 25 tahun, Haikal, hidup aku sia-sia. Kalau dia betul sayangkan aku, dia takkan tinggalkan aku. Faham tak? Macam inilah, Muklis. Aku tanya kau satu soalan senang. Siapa yang lahirkan kau? Mak kau ke bapak kau? Aku tak ada bezakan mak ke bapak ke siapa yang betul sekarang ni. Tapi kau cuba fikir sikit.
Sanggup ke satu orang mak abaikan anak yang dia kandung selama 9 bulan 10 hari? Nak buat benda macam tu, tinggalkan kau macam tu tanpa bersabar? Fikir semua. Kau pun bukan budak kecil lagi, tak boleh fikir pasal benda ni. Kalau kau nak tahu sebenarnya, okay, selama 25 tahun mak kau tak pernah sekali pun berhenti berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lindungi kau, dan berdoa insya-Allah satu hari dia nak sangat kau berjumpa dengan dia, dan dia berdoa supaya doa dia dimakbulkan. Kau faham tak faham apa yang aku cakap ni? Tak susah kan untuk kau faham apa yang aku cakap sekarang? Cinta padamu. Abang, Seri nak minta maaf dekat abang kerana selama ni Seri dah banyak musibah abang. Abang dah lama maafkan Seri. Cuma satu je abang minta dengan Seri ni. Tolong jangan beritahu orang lain pasal hal ni. Abang dah banyak sangat menderita kerana semata-mata abang ingin orang lain bahagia. Bang, terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Aduh, Seri. Abang! Abang, Seri dah balik, Abang. Seri pergi mana? Maafkan Seri, Bang. Seri pergi mana? Kenapa kawan? Ha? Kenapa kau tak ikut dia lari? Hei, kau ingat kau bawa dia balik? Aku akan suka pada kau ya, ha? Benci aku pada kau ni sampai bila-bila tak boleh habis, tahu tak? Dendam aku dengan kau takkan lenyap sampai aku mati. Ha? Kenapa kau ikut dia? Pasal kau lah nak aku lari. Pasal kau lah nak aku jadi macam ini. Kenapa? Abang! Abang jangan, Bang. Ayah! Sampai bila ayah nak macam ni? Ha? Ayah cuba tengok diri ayah. Kalau tak sebab Abang Muklis ni, tak tahu macam mana keadaan Seri. Untuk pengetahuan ayah, Seri jadi macam ni bukan sebab Abang Muklis, tapi sebab ayah. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Seri macam mana? Alhamdulillah, Ma. Dia dah ada kat rumah. Alhamdulillah. Terima kasih, Muklis. Sama-sama, Ma. Dah, mari. Mari kita makan, nak? Mak masak lauk yang kau suka. Ha. Ya, Assalamualaikum. Salam. Jom lah saya hantar awak balik. Tak apalah. Sofia boleh jalan kaki je. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Ya.
Sri? Mak. Hei, kenapa ni? Kenapa ni, Sri? Tak ada apa-apa lah, Mak.